Pelbagai usaha dilakukan Datuk Seri Dr. Adham Baba dalam memastikan kemenangan besar di Dewan Undangan Negeri DUN N35, Pasir Raja. Pernah berkhidmat sebagai Menteri Kesihatan dan Ahli Parlimen Tenggara, Dr. Adham tidak mengambil mudah dalam memastikan Barisan Nasional terus mendominasi Pasir Raja. Kita dapat mengesan pengundi-pengundi ini di lokaliti-lokaliti dan sebenarnya bukan senang. Ada yang masih bekerja, hujung minggu saja mereka ada di rumah. Walaupun kita tetap usaha supaya bertemu dengan ibu bapa mereka di peringkat ground, di peringkat akaumbi dan di undi asas lah. Walaupun saya menggunakan vibe atau konten lawatan jumpa ibu bapa mereka, dan saya buatkan TikTok, buatkan Instagram, Facebook page, dan dia kekal sebagai ingatan kepada pengundi-pengundi yang mungkin saya tak dapat temui. Jadi kita menggunakan dua kaedah, satu physical approach, bersemuka, kedua social media, yang mana reach out dia mungkin mencapai lebih baik. Kita dapati sebenarnya kebanyakan pengundi di N35 Pasir Raja lah menanti kehadiran saya untuk dimenangkan dalam pilihan raya ke-16 Johor ni. Dengan keyakinan ni, adakah Datuk Seri merasa PRN kali ni macam mudah sangat, sebab calon PAS PN Cikgu Yuha pernah bertemu doktor pada 2018 Parlimen Tenggara. Jadikah kali ni rasa macam insya-Allah boleh menang bagi Datuk Seri? Saya bertemu mereka dua kali sebelum penamaan calon. Dua-dua. Pak Karudin dengan Yusnita. Dia sendiri pun pada ketika bertemu tu dia mendoakan saya menang. Jadi ini demokrasi. Saya pun kata wish them also good luck, dan saya kata kita kerja kuat untuk kemenangan. Jadi saya tak ada serang mana-mana pihak. Saya cuma menjelaskan kepada pengundi, dan dalam siri-siri perjumpaan, ceramah ataupun perjumpaan bersemuka, saya nak bawa visi Maju Johor 2030 yang tak lama lagi. Kalau kita berjaya dengan kedudukan kerajaan yang kuat, kita tak perlu mereka untuk jadi pemimpin. Cari orang BN macam saya ni.